Setiap daripada kita merasakan bahawa kita nakkan syurga yang tertinggi, dinamakan sebagai syurga Firdaus. Dan ada juga di kalangan kita yang merasakan bahawa syurga ini terlalu jauh daripada kita. Dan apabila Allah menyatakan dalam juzuk yang kelima di dalam surah An-Nisa, Allah menyebutkan ada 4 golongan yang menjawab kepada ayat ke-7 surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta, iaitu golongan yang diberikan nikmat. Bahawa golongan ini terbahagi kepada 4, iaitu mereka adalah para anbiya. Kemudian ada orang siddiq, orang-orang yang berkata benar. Ada juga orang syuhada, dan yang terakhir adalah orang solihin. Seolah-olah macam kita nak jadi Nabi tak boleh dah. Nabi dah berakhir. Kita nak jadi orang yang siddiq, yang di mana kata dan perbuatan itu selari. Kadang-kadang susah. Kadang kita ni cakapnya mungkin perbuatannya mungkin kan. Dan ada juga orang daripada kalangan orang yang syuhada. Kita lihat saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah. Mereka ini adalah orang-orang yang melakukan syuhada itu dengan sangat-sangat baik. Dan kalau kita nak jadi orang soleh, barangkali kita rasa amal kita ni tidak cukup. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, daripada 4 golongan ini jadikanlah mereka sebagai sahabat. Itu adalah the lowest key point untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebab yang paling simple untuk kita dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bersahabat dengan 4 golongan ini. Dan kalau kita rasa kita nak bersahabat dengan Nabi, kita ikutlah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang paling baik kepada kita adalah apabila kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Tapi kita rasa macam, kat mana aku nak dapatkan orang-orang soleh ni, sebab lelaki yang baik ni dah tak banyak. Kan? Jadi kata Allah, cukuplah Allah kenal kita dengan amal yang kita lakukan, itu sudah memadai untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.